Okey, jom kita selami topik hari ini. Selamat datang semua. Hari ini kita nak rungkai satu misteri yang sangat-sangat menarik. Kita akan jadi macam detektif sikit, menyiasat kotak hitam pembuatan keputusan kerajaan. Secara khususnya, kita nak cari jawapan untuk 3 soalan cepu mas ni. Apakah jenis-jenis isu yang akhirnya menjadi agenda kerajaan? Macam mana agaknya isu-isu ni boleh melepasi tapisan yang ketat tu untuk jadi agenda rasmi? Dan akhirnya, apa sebenarnya bentuk-bentuk agenda kerajaan ni? Kita akan tengok satu perjalanan epik macam mana satu masalah sosial yang biasa boleh berubah menjadi satu tindakan rasmi kerajaan. Ringkasnya, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita akan tengok perjalanan ke arah agenda, kriteria isu terpilih, jenis-jenis isu utama, persaingan status, teori 3 aliran dan akhirnya bentuk agenda kerajaan. Jom kita mulakan. Okey, masuk ke bahagian pertama, perjalanan ke arah agenda. Boleh dikatakan ini adalah medan tempur pertama untuk apa jua dasar awam. Langkah pertama ni kita panggil penetapan agenda. Tapi, pernah tak anda terfikir kenapa kerajaan tiba-tiba je bertindak pantas dan drastik ke atas satu-satu isu tu semalaman, tapi dalam masa yang sama ada isu lain yang mungkin sama penting diabaikan macam tu je? Sesuatu dasar tu tak wujud dalam ruang vacuum tau. Ia sentiasa bermula daripada sesuatu isu. Nak bagi nampak lebih jelas, cuba tengok perbandingan ni. Di sebelah kiri, kita ada satu rencana dari majalah Masa dulu, tajuknya Politik Hawa Makin Terjejas. Rencana ni bincang pasal peranan wanita dalam pembangunan negara. Sangat penting kan? Tapi sayangnya ia tak dapat perhatian kerajaan masa tu. Di sebelah kanan pula, kes tragis Nirmala Bonat. Kes penderaan pembantu rumah ni meledak, menggegarkan satu Malaysia. Kerajaan serta-merta jadikan ia agenda, siap bawa kepada cadangan pelindungan pembantu rumah asing dan wajibkan ejen melawat setiap bulan. Kenapa satu dibiarkan sepi, satu lagi terus jadi dasar? Inilah dia konsep corong penapisan agenda. Okey, seterusnya bahagian kedua, kriteria isu terpilih. Macam mana sesuatu isu tu boleh lepas corong tapisan ni? Bila kita tahu ada tapisan, mesti kita tertanya-tanya apa ciri-ciri yang buatkan isu tu kebal dan lepas tapisan. Sebenarnya ada 6 kriteria. Pertama, proporsi krisis. Isu ni terlalu besar nak biar selesai sendiri, macam krisis harga minyak dunia. Kedua, kekhususan atau isu yang berkait rapat secara global. Contohnya, jerubut teruk sebab kebakaran hutan Kalimantan dulu. Ketiga, sifat emotif. Isu yang meruntun jua macam kes Nirmala Bonat tadi. Keempat, impak luas yang beri kesan pada ramai orang macam banjir besar atau isu sosial remaja. Kelima, kuasa dan legitimasi. Yang ni biasanya dipacu dari atas oleh elit politik. Contohnya bila Plan Integriti Nasional diperkenalkan. Dan keenam, isu yang mengikut trend. Bila wujud panik global, contohnya wabak sesama burung. Pendek kata, kalau sesuatu isu tu ada salah satu kriteria ni, ia berpotensi besar untuk diangkat. Bukan sekadar viral kat media sosial semata-mata tau. Bergerak ke bahagian ketiga. Jenis-jenis isu utama. Lepas dah dapat perhatian, kita nak tahu pula apa kategori isu-isu ni. Setiap masa, kerajaan sentiasa berdepan dengan pelbagai isu. Secara amnya, ada 5 kategori. Isu subjek ni, isu yang besar dan menyeluruh, macam isu pencemaran. Isu projek pula, terarah pada satu inisiatif spesifik. Contohnya, pembinaan gergasi projek empangan bakun. Lepas tu, kita ada isu baru, benda yang tak pernah jadi serius sebelum ni, tiba-tiba muncul macam isu gangsterisme di sekolah agama. Keempat, isu kitaran, benda yang wajib datang ikut musim, macam perbahasan belanjawan negara setiap tahun. Dan yang terakhir, isu berulang. Ini selalunya sakit sikit lah sebab masalah ni bangkit balik bila dasar yang lama tu gagal. Contohnya, kes penderaan kanak-kanak yang masih berleluasa. Masuk ke bahagian keempat, persaingan status agenda. Di sinilah bermulanya medan tempuh politik yang sebenar. Kena ingat ya, laluan untuk wujudkan dasar awam ni bukan macam berjalan atas kapet merah. Yang paling menarik, tak semua agenda yang diangkat tu akan berakhir jadi satu dasar yang rasmi. Cuba tengok tahun 1990-an dulu. Kes buang bayi sangat teruk sampai ada cadangan nak tubuhkan tabung bayi. Isu ni tembus sampai ke parlimen tau, dibahas dan satu negara bercakap pasalnya. Tapi, tanpa tindakan susulan yang kuat, cadangan ni perlahan-lahan senyap dan lenyap macam tu je. Walaupun hari ini masih ada kes buang bayi, tapi momentum asal tu dah mati. Maknanya, dalam arena politik akan sentiasa ada yang sokong dan ada penentang yang nak matikan agenda tu demi kepentingan mereka sendiri. Habis tu, siapa sebenarnya mastermind yang kawal pembentukan agenda ni? Ada 2 perspektif utama. Di sebelah kiri, kita ada perspektif elitis, maksudnya dari atas ke bawah.
Agenda ni ditentukan oleh golongan yang berkuasa, pemerintah, tentera, ahli perniagaan besar atau macam kat Malaysia, Majlis Tertinggi UMNO contohnya, yang tentukan isu macam politik wang dibincangkan masa perhimpunan mereka. Di sebelah kanan pula, ialah perspektif pluralis. Ini pendekatan dari bawah ke atas. Kat sini, kumpulan-kumpulan berkepentingan, pertubuhan bukan kerajaan atau rakyat sendiri yang bagi tekanan bertubi-tubi sampai kerajaan tak ada pilihan selain jadikan ia satu agenda. Okey, sekarang bahagian kelima, teori 3 aliran King Dawn. Ini yang akan cantumkan semua kepingan puzzle yang kita bincangkan tadi. Kalau kita nak faham betul-betul magic di sebalik macam mana satu isu tu terpilih, kita mesti tengok teori kingdom ni. Bayangkan ada 3 batang sungai yang berbeza, mengalir dengan kelajuan dan rentak masing-masing. Sungai pertama, aliran masalah. Isu tu mesti berjaya tarik perhatian rakyat jelata. Sungai kedua, aliran dasar. Kat sini, kena ada penyelesaian teknikal yang memang logik, sedia ada dan boleh diterima. Sungai ketiga, aliran politik. Ini sangat bergantung pada sentimen rakyat semasa atau keadaan selepas pilihan raya. Untuk jadikan satu isu tu dominan sampai naik ke meja kerajaan, ketiga-tiga sungai ini wajib bertembung pada masa yang tepat dan mengalir deras ke arah yang sama. Kalau tak, memang tak jadi. Dan akhirnya, bahagian keenam, bentuk-bentuk agenda kerajaan. Ini adalah destinasi penaman untuk isu-isu yang berjaya tu. Bila rintangan dan corong tapisan dah berjaya dilepasi, agenda ni biasanya akan masuk salah satu daripada 2 bakul. Bakul pertama kita panggil agenda sistemik. Bila isu tu masuk sini, bermaksud ia sangat terkenal. Orang sembang kat kedai kopi, viral kat Twitter dan TikTok dan masuk muka depan surat khabar. Contoh paling sengang bila ada musim kes ragut yang teruk. Tapi satu benda anda kena tahu, masuk ke agenda sistemik tak bermakna kerajaan dah mula ambil tindakan tau. Ia cuma bermaksud kerajaan tahu benda tu wujud, tapi tindakan rasmi tu mungkin belum ada. Destinasi kedua ni pula adalah sasaran yang sebenar-benarnya, agenda institusi atau agenda awam. Inilah dia senarai to-do list rasmi kerajaan. Kalau isu tu berjaya sampai kat sini, maknanya kerajaan memang tengah atau akan gubal dasar khas untuk selesaikan isu tu. Menariknya kan? Kadang-kadang benda yang duduk kukuh dalam agenda institusi ni tak popular pun di mata rakyat. Contohnya perancangan dasar luar negara. Tak ramai pun rakyat biasa bincang pasal dasar luar kat kedai mamak. Tapi ia sebenarnya prioriti utama dalam senarai tindakan rasmi kerajaan. Sebagai penutup untuk penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Bila anda buka portal berita atau scroll media sosial lepas ni, cuba pakai lensa penganalisis dasar ni. Dari beribu-ribu isu yang bising hari-hari kat internet tu, cuba tengok aliran masalah, aliran dasar dan aliran politiknya. Agak-agaknya lah kan, isu mana yang akhirnya akan lenyap macam cadangan tabung bayi tahun 90-an tu, dan isu mana yang cukup berkuasa untuk dipahat terus ke dalam agenda institusi kerajaan esok. Terus pasang mata dan selamat menganalisis. Terima kasih kerana mengikuti penerangan ini. Kita jumpa lagi.